Kisah Datuk Bahaman, nama yang terpahat dalam sejarah sebagai seorang pahlawan Melayu terkemuka dari Pahang Tanah Melayu. Nama sebenarnya ialah Abdul Rahman bin Tuanku Imam Noh. Beliau hidup di zaman pendudukan British, seorang tokoh yang bukan sahaja disegani, tetapi juga menjadi simbol keberanian menentang penjajahan. Beliau merupakan salah seorang orang besar bagi Sultan Pahang dan sangat berpengaruh di kawasan Semantan. Sejak kecil, Datuk Bahaman sudah berada dekat dengan istana. Beliau dikatakan anak angkat kepada Tun Ali yang kemudian menjadi bendahara Pahang. Semasa kecil, beliau menjadi rakan sepermainan kepada Tun Ahmad yang akhirnya menjadi Sultan Pahang. Ketika Sultan Ahmad menaiki takhta pada tahun 1881, Datuk Bahaman mengangkat sumpah kesetiaan kepadanya dan terus menabur bakti kepada negeri Pahang. Kerana keberanian dan kebijaksanaannya, Datuk Bahaman diangkat sebagai salah seorang orang besar berlapan dan dikurniakan gelaran Datuk Setia Perkasa Pahlawan Semantan. Beliau terbukti sebagai panglima gagah dalam perang saudara antara Sultan Ahmad dan adindanya, Wan Mutahir. Datuk Bahaman juga mengetuai pasukan Pahang membantu Tengku Kudin dalam perang saudara di Klang, Selangor. Selepas kematian orang kaya Indra Segara, Sultan Ahmad melantik beliau sebagai orang kaya Temerloh, kedudukan yang setaraf dengan orang besar berempat. Beliau sering diajak berunding oleh Sultan Ahmad sendiri. Namun ketenangan itu tidak kekal lama. Ketidakpuasan hati orang-orang besar Pahang terhadap campur tangan British mula membara. Pada Disember 1890, ketegangan memuncak apabila E.A. Wise, pegawai British, mahu mendirikan balai polis di Lubuk Terua, kawasan milik Datuk Bahaman, tanpa berbincang dengannya. Apabila perkara ini sampai ke telinga Hugh Clifford, pemangku residen British Pahang, Sultan Ahmad diperintah memanggil Datuk Bahaman ke Pekan untuk siasatan. Namun beliau enggan pergi. Akibatnya, Sultan mengeluarkan surat perintah melucutkan pangkat dan tarafnya sebagai orang kaya Semantan. Maruah seorang pahlawan tercala. Pada 15 Disember 1891, Datuk Bahaman dan pengikutnya menyerang hendap C.M. Desborough di Sungai Semantan. Serangan itu mengejutkan pihak British. Mereka kalah dan terpaksa melarikan diri ke Temerloh. Pada 26 Disember 1891, Clifford dan Tengku Mahmud mengetuai pasukan menyerang Kampung Kelubi. Sambungan video ini boleh lihat di channel YouTube Warisan Hikayat atau klik link di profil. Bantu saya untuk capai 10,000 subscriber sebelum tahun 2026.